Secara jujurnya saya tak ada pengalaman bina rumah. Cuma masa memula tu risau juga kan dengan cerita. Orang kata kontraktor bina rumah, separuh jalan lari. Kerisauan tu memang ada. Tapi Alhamdulillah lah, SMZ tidak begitu. Rumah dengan 3D yang dibuat tu exactly lah sama seperti yang kita buat. Saya tengok, saya sangat happy lah sebab memang sama seperti yang saya nak. Setiap orang pasti mempunyai rumah impian. Inilah rumah impiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Tuan Ismail. Kalau ikutkan asalnya kita pilih Puan Ada ni sebagai paket banglo ni untuk rumah ni. Pada ketika itu di bawah syarikat lain lah. Tapi mungkin syarikat tu ada problem, syarikat tu menarik diri. So saya kontak dengan Ada, boleh tak teruskan projek ni walaupun bukan di bawah syarikat. Di situlah bermula bagaimana saya mengenali Puan Ada daripada syarikat lama ke sekarang ke SMZ lah. Saya dari segi pengalaman membina rumah sendiri tak ada. So, bila dah buat rumah daripada zero, so kita tahu banyak problem dan problem tu kita tak dapat settlekan kerana kita tak ada pengalaman. So SMZ yang banyak pengalaman ni, so saya discuss dengan mereka dapat banyak membantulah memudahkan urusan. Deadline daripada tarikh mula SMZ ambil alih sampai ke rumah kisah, saya selalu lagi ikhlas. Bila saya tengok design sebiji macam saya dan render cantik, saya memang wow lah. Tak sangka bahawa rumah saya akan jadi secantik itu. Secara peribadinya saya rasa kalau ada kawan-kawan yang nak bina rumah, saya memang mengusulkan SMZ lah. Banyak juga cabaran-cabarannya. Caranya kawasan ni memang tak ada orang. SMZ tempatkan orang dia untuk jaga rumah kawasan ni. Saya rasa saya berbesar hati lah dengan SMZ kerana dia mudahkan saya. Kalau bercakap tentang rate, kalau saya letakkan rate 10 rate untuk SMZ, saya rasa saya bagi 11 kot, lebih sikit lah. 11 bintang daripada 10 bintang yang ada.